Assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang bendera Malaysia ataupun jalur gemilang. Tengok sini, selah je ada. Lain kali boleh tampuk pula. Nak pasang kat tiang ni lah, nak pasang agak nampak lah, nampaknya teruk sikit ni. Tengok sekejap. Sambung mula lah video. Nampak lah tiang nak letak bendera kat situ, ada dua bendera desa. Tak sini dulu, ni nak ambil tiang tu. Okay. Ni tiang lah, rangkut bendera. Ok, ingat tu sambung bendera sebelah atas dia jahit dah, jadi tak ada masalah. Apa tu, pasang salah terbalik, masuk yang lubang buat situ tu, tekat lah sini, suri kemah. Dah ikat, kita pasuk pula ikat. Ni kita buat ni ikut bendera. Ok, siap bendera Malaysia untuk sambut merdeka. Ok, mana awal ada angin ni, jadi tak pakai bawah ni.